Kenapa kita sentiasa menunggu harga emas yang paling murah untuk mulakan tabungan emas? Sebenarnya, menabung emas mengikut kemampuan kita sendiri adalah lebih baik daripada kita asyik meneka-neka harga emas yang kononnya paling sempurna untuk kita mulakan simpanan emas. Masalahnya, ramai di antara kita yang asyik menunggu harga emas yang paling murah untuk mulakan simpanan emas sehingga duit yang kita bajet untuk membeli emas telah pun habis dibelanjakan begitu saja tanpa arah tujuan. Sebab itu, menyesal membeli emas adalah lebih baik daripada menyesal tidak membeli emas. Kalau beli emas, kita ada duit yang lebih kukuh nilainya untuk jangka masa panjang. Konsep simpanan emas sebenarnya sangat mudah. Apabila kita menabung emas secara konsisten setiap bulan, sebenarnya kita boleh menikmati purata harga belian yang lebih seimbang. Sebagai penyimpan emas yang berilmu, kita sepatutnya lebih fokus kepada pertambahan gram simpanan emas. Berapa ratus gram emas yang kita nak simpan, berapa kilogram emas yang kita nak miliki sebagai simpanan jangka masa panjang untuk kita mencapai matlamat hidup dengan lebih cepat, dan bukannya meneka-neka harga emas yang terbaik untuk kita membuat simpanan emas. Jom tuan-puan, kita mulakan simpanan emas hari ini mengikut bajet kita, mengikut kemampuan kita. Tak kisahlah kita yang bekerja makan gaji, kita ada perniagaan, kita suri rumah, kita pesara, kita mesti ada simpanan emas sebagai backup keuangan kita. Hubungi Hafizul sekarang bagaimana nak mulakan simpanan emas dengan ilmu Hafizul bimbing sebaiknya.